Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Farisha binti Khairil Anwar, pengacara TV PSS SMK Jerawat. Kini saya berada di Dewan Seri Gemilang SMK Jerawat. Pada hari ini, pihak sekolah telah mengadakan pelancaran program galakan membaca bagi memupuk minat dan menyemai budaya ilmu dalam kalangan murid. Mari kita saksikan majlis pelancaran yang berlangsung pada hari ini. Prestasi akademik yang awal ini kita menemukan satu revolusi kebangkitan, revolusi sosial bersama-sama, yaitu karena baca dalam ilmu membaca. InsyaAllah kita akan dapat menguasai ilmu-ilmu yang kita pelajari dan kita akan terjemahkan dalam peperiksaan yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Terbilang, pasca mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Saya resmikan program galakan membaca peringkat SMK Jerawat tahun 2026. Identity confirmed. Selamat datang ke PSS. Jom baca buku. Assalamualaikum, saya Nur Afika Kasrina binti Muhammad Samsuri dari TV PSS SMK Jerawat. Bersama saya Cikgu Siti Maisarah binti Abdullah, Guru Perpustakaan dan Media. Cikgu, saya ingin bertanya beberapa soalan. Soalan pertama, apakah tujuan program galakan membaca ini diadakan? Program galakan membaca diadakan ialah bertujuan untuk menggalakkan penggunaan pusat sumber sekolah dalam kalangan pelajar secara optimum. Yang kedua ialah untuk meningkatkan kekerapan dan kuantiti bahan bacaan murid. Dan yang ketiga ialah untuk memperkasakan pelaksanaan program nilam di peringkat sekolah. Soalan kedua, apakah harapan pihak sekolah terhadap program ini? Harapan saya semoga semua pelajar SMK Jerawat dapat menyertai aktiviti dan pertandingan yang telah kita anjurkan, iaitu PSS telah menganjurkan pertandingan seperti rekod Ais Nilam tertinggi bulanan, pengunjung bertuah PSS bulanan dan peminjam buku terbanyak PSS. Terima kasih Cikgu. Diharapkan program ini dapat memberi manfaat kepada semua dan melahirkan generasi yang berilmu. Jom baca buku di PSS. Sekian laporan daripada saya, Farah Farisha binti Khairil Anwar untuk TV PSS.